orang-orang Malaysia yang kerja dekat sini ni. So kita dengar cerita diorang ya. Macam mana orang Melayu kita merantau ke Gothenburg di Sweden ini. Anak rantau ialah individu yang meninggalkan kampung halaman dan tanah air demi mengejar impian, sama ada untuk bekerja, melanjutkan pelajaran atau berhijrah ke negara luar bagi mencari kehidupan yang lebih baik. Keputusan untuk merantau bukanlah sesuatu yang mudah kerana ia melibatkan pengorbanan besar, termasuk berpisah dengan keluarga, meninggalkan budaya asal, serta berdepan dengan cabaran hidup di persekitaran yang asing. Bagi anak rantau yang bekerja, penghijrahan ke luar negara sering didorong oleh peluang pekerjaan, pendapatan yang lebih stabil dan harapan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga di tanah air. Manakala bagi mereka yang merantau untuk belajar, ia adalah usaha menimba ilmu, pengalaman dan kemahiran baru demi membina masa depan yang lebih cerah. Tidak kurang juga yang berhijrah kerana faktor keselamatan, ekonomi atau cita-cita untuk meneroka dunia luar. Walaupun tujuan mereka berbeza, semua anak rantau berkongsi satu persamaan, iaitu keberanian untuk keluar dari zon selesa dan berdikari dalam kehidupan. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan bahasa, budaya, sistem pendidikan dan cara kerja yang berbeza, sambil menanggung rasa rindu terhadap kampung halaman. Kehidupan di perantauan mengajar mereka erti kesabaran, ketabahan dan kematangan dalam menghadapi cabaran. Secara keseluruhannya, anak rantau yang bekerja, belajar dan berhijrah ke negara luar merupakan lambang perjuangan dan pengorbanan generasi masa kini. Mereka bukan sahaja membawa harapan diri sendiri, malah memikul amanah keluarga dan tanah air demi membina masa depan yang lebih baik walaupun berada jauh dari kampung halaman. Berikut statistik terkini dan sahih yang menunjukkan berapa ramai orang Malaysia merantau ke negara luar untuk bekerja, belajar dan berhijrah sesuai untuk konteks artikel, esei atau video. Jumlah rakyat Malaysia di luar negara, kira-kira 1.86 juta rakyat Malaysia tinggal di luar negara, termasuk yang berhijrah untuk kerja, belajar atau tinggal bersama keluarga, merangkumi sekitar 5.5 hingga 5.6% daripada jumlah penduduk Malaysia. Sinar Harian 1. Daripada jumlah ini, lebih 1.13 juta berada di Singapura, menjadikannya komuniti diaspora Malaysia terbesar di luar negara. Sinar Harian, pelajar dan graduan, lebih 2,800 penerima beasiswa kerajaan Malaysia yang belajar di luar negara memilih untuk tidak kembali bekerja di Malaysia, membayar balik beasiswa mereka. Satu petanda ramai yang kekal di luar setelah tamat pengajian. South China Morning Post. Dalam tinjauan graduan tempatan, sekitar 56% daripada 37,380 graduan merancang mencari kerja di luar negara selepas tamat pengajian, menunjukkan minat tinggi pelajar untuk bekerja di luar negara. Sinar Harian, rakyat Malaysia bekerja di luar negara. Kajian menunjukkan ramai rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara adalah pekerja mahir atau separa mahir. Contohnya, sekitar 74% rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura adalah dalam kategori mahir atau separa mahir. Di Brunei pula, 68% diaspora Malaysia di sana adalah pekerja mahir, sementara 24.1% adalah separa mahir. Desta, penempatan dan negara tumpuan. Statistik rasmi menunjukkan rakyat Malaysia yang berhijrah, bekerja dan menetap termasuk profesional dan pekerja di negara seperti Australia, 138,363 orang, Amerika Syarikat, 79,827 orang, United Kingdom, 37,459 orang, Kanada, 25,690 orang. Jumlah ini mewakili lebih 280,000 profesional Malaysia yang berhijrah ke negara maju untuk kerja dan kehidupan. Desta 1. Gambaran NITS, pelajar vs pekerja. Walaupun data rasmi berbeza mengikut sumber dan tahun, trend umum menunjukkan bahawa bekerja di luar negara sering menjadi pilihan utama graduan dan pekerja mahir, didorong oleh peluang gaji lebih tinggi dan pengalaman antarabangsa. Belajar di luar negara diikuti dengan keputusan untuk kekal bekerja di sana semakin meningkat,
khususnya dalam kalangan penerima beasiswa dan graduan universiti. South China Morning Post. Ringkasan utama, 1.86 juta rakyat Malaysia tinggal di luar negara, banyak untuk kerja, kehidupan atau belajar. Pelajar luar negara suka kembali, dengan beribu-ribu memilih terus bekerja di luar. Sebahagian besar pekerja Malaysia di luar negara adalah mahir, separa mahir di negara seperti Singapura dan Brunei. Kesimpulannya, kehadiran orang Malaysia di luar negara mencerminkan semangat merantau demi peluang kehidupan, pendidikan dan kerjaya yang lebih baik. Walaupun berjauhan dari tanah air, mereka membawa nama Malaysia melalui sumbangan kepakaran, budaya dan nilai-nilai pengalaman di perantauan, bukan sahaja membentuk jati diri yang dimakan dan budaya saya, malah menjadi aset berharga sekiranya pengalaman dan pengalaman itu suatu